Dulu kerap pergi melancong negara lain, tapi sejak tahun lepas saya dah ke Mekah Madinah. Saya rindu nak ke sana lagi. InsyaAllah hujung tahun ni saya akan ke sana lagi. Doa murah, dimurahkan dan sihat. InsyaAllah moga Hana Zakura dipermudahkan. Itulah, saya dah cakap banyak kali dah sebelum-sebelum ni. Dia macam saya pun, saya suka travel, suka berjalan, tengok tempat orang. Dan bila kita berjalan tengok tempat orang ni, dia satu benda yang baik. Dalam Quran pun ada dianjurkan untuk kita berjalan di atas muka bumi. Kita tengok apa kebaikan, apa akibat-akibat orang terdulu. Ambil iktibar, ambil manfaat. Bagus. Cuma dalam banyak-banyak tempat yang kita nak pergi, tempat kita berjalan ni, kan ada dalam hadis Nabi utamakan 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu saranan Nabi SAW sendiri. Jadi kalau siapa yang dia pergi jalan dulu tempat lain, dia tak akan dapat feel ni. Mungkin dia pergi jalan tempat lain, dia pergi Mekah Madinah, dia akan rasa uish, lagi best Mekah Madinah. Kalau siapa pergi Mekah Madinah, dia rasa bukan tak mau pergi tempat lain, dia nak pergi juga, tapi dia rasa macam, contohlah macam saya bagi contoh kan, jom lah kita pergi London, kita transit sat 2-3 hari kat Mekah Madinah. Macam tu. Sebab itu perasaan yang memang fitrahnya orang Islam, kita akan jatuh cinta kepada tanah Mekah dan tanah Madinah. Doa berkatnya perjuangan Nabi Ibrahim dan doa Nabi Muhammad SAW untuk Madinah Munawwarah. Jadi insya-Allah siapa yang tak nak azam, moga-moga Allah permudah dan Allah lancarkan. Teruskan, moga-moga kita semua yang tengok video ni juga dipermudahkan dan tergolong dalam golongan yang sentiasa cinta untuk nak hadir ke tanah suci. Moga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share.